Ridwan, sejak pertengahan tahun lepas, Ar-Rashidin menggerakkan satu visi 1 trilion wakaf dan dilancarkan secara rasmi pada awal tahun ni lah, 2025. Jadi 1 trilion ni bukan satu angka yang biasa. Dia bukan 1 juta, dia bukan 1 bilion, dia bukan 100 bilion, dia 1 trilion. 1 trilion ni bersamaan dengan 1000 bilion. So satu angka yang logik ke? Macam tu lah kan, bila kita fikir 1 trilion. Boleh habis cerita apa di sebalik visi Ar-Rashidin 1 trilion nilai infak dan wakaf ni? Sebelum saya menyebut kepada visi 1 trilion geram wakaf, saya lebih kepada ceritakan dulu kenapa dan bagaimana vision 1 trilion wakaf ni kita gerakkan. Sebab untuk pengetahuan, selama lebih 1 dekad Ar-Rashidin, apabila kita buat syariah asset solution kepada klien-klien, dan kebanyakan klien kita adalah klien-klien high net worth, orang yang diberi amanah dari segi kekayaan, yang mana bila kita melihat kepada klien-klien kita berjaya membina, malah menggandakan aset klien-klien kita 10 juta boleh jadi 20 juta dengan blueprint kita, dengan menggunakan syariah asset solution kita. Jadi di sini sebenarnya dari segi mewujudkan wakaf dengan menggunakan blueprint Ar-Rashidin ini, kita dah buat pun sebelum ni, tapi kita tidak meletakkan satu goal yang besar. Jadi saya melihat maknanya kejayaan dalam kita membina ataupun menjadikan klien kita tersusun dari segi asetnya, dan itu adalah benda yang jadi satu turning point untuk saya melihat why not kita tidak membuat ini satu benda yang lebih memberi kesan, bukan hanya kepada waris klien kita, malah dengan harta yang dia ada, dia boleh beri kesan kepada ummah dengan sistem blueprint yang kita ada, iaitu trilion. Bukan hanya sekadar mimpi, tapi benda ni adalah menjadi satu semangat kepada pasukan Ar-Rashidin. Sebab dalam sistem syariah asset solution ataupun dengan aftar undang-undang yang kita ada sekarang, ataupun dengan apa yang ada dalam aftar takaful ini, benda itu tidak menjadi satu benda yang sukar untuk kita wujudkan 1 trilion. Bayangkan kalau kata 1 juta umat Islam di Malaysia hari ini yang kaya raya, kita boleh bagi idea bagaimana nak wujudkan aset 1 trilion tanpa perlu ada 1 juta, dengan menggunakan idea atau menggunakan aftar yang ada dalam sistem kewangan Islam hari ini. Dah jadi 1 trilion. Maknanya 1 juta darab 1 juta. Dengan hanya 1 juta umat Islam. Ramai mana 1 juta umat Islam? Tanpa blueprint yang kita kemukakan, ramai dalam umat Islam yang kaya raya ni yang infak dalam bentuk personal 1 juta. Ini kan pula kita mengeluarkan idea ataupun ada satu jalan yang mana dia orang boleh infak 1 juta tanpa keluar 1 juta. Dan tidak semestinya orang yang betul-betul ada banyak duit pun. Ya, betul kan? Dengan nilai 1 juta dalam sistem kewangan Islam, terutama sekali dalam takaful hari ini, 1 juta bukan nilai yang besar untuk diwujudkan. Jadi inilah gerakan yang kita buat langkah demi langkah, bukan hanya satu omong kosong ataupun satu impian kosong. Ini satu goal ataupun satu matlamat yang menggerakkan, bukan hanya menggerakkan pasukan konsultan Ar-Rashidin, malah menggerakkan masyarakat ke arah